Sepanjang 10 malam yang terakhir ni, tolonglah jangan tinggal 5 doa ni. Oi, 5 doa apa tu Ustaz? 5 doa ni penting sangat-sangat. Tapi sebelum tu, orang Islam yang tengah tengok video ni, dia tak share video ni, dia tak repost video ni, dia simpan ilmu ni seorang-seorang, dia simpan doa ni seorang-seorang, lagi teruk, dia amalkan seorang-seorang, dia nak biar orang lain cari sendiri. Jujur, dia ni manusia yang terpaling pentingkan diri sendiri. Ui, kenapa kata macam tu Ustaz? Tak kisah, nak marah saya marahlah. Yang penting 5 doa ni sampai dekat semua orang yang ada kat luar sana nah. Amalkan tau, doa ni penting sangat-sangat. Dah share dah repost dah. Mantap. Doa yang pertama, tengok skrin, kita baca slow-slow, ikut sama-sama nah. Okey, ikut sama-sama nah. Saya baca pelan-pelan, ikut sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Macam mana? Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, tengok skrin, kita baca sama-sama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni kita minta dekat Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jangan lupa, doa ni baginda Nabi SAW suka baca, kerap kali baca dalam kehidupan Nabi. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Doa ni kita minta dekat Allah supaya tetapkan hati kita atas agama Islam. Tu doa yang ketiga. Doa yang keempat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ni kita minta dekat Allah agar diri kita sentiasa ingat kepada Allah, syukur kepada Allah. Dan doa yang kelima, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Doa ni kita minta rahmat daripada Allah. Macam mana dapat ada 5 doa ni? Jangan tinggal 5 doa ni nah. Bukan setakat bulan Ramadan saja. Anytime kita boleh baca doa ni. Sebab doa ni penting sangat dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa nah, bagi video ni dekat family kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita dan semua umat Islam. Okey semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.